Assalamualaikum dan salam sejahtera. Warisan bukan sekadar tinggalan sejarah, tetapi khazanah bangsa yang perlu dipelihara dan diperkasakan agar terus relevan pada masa hadapan. Berpegang kepada aspirasi tersebut, kami membangunkan projek pembangunan modul diorama berkaitan metamorfosis identiti watak syair Siti Zubaidah Perang Cina melalui medium animasi. Projek ini menggabungkan animasi berasaskan AI, modul diorama dan produk keusahawanan kreatif sebagai medium baru untuk menghidupkan semula karya agung Melayu dalam bentuk yang lebih interaktif dan juga menarik. Di sebalik projek ini, sudah tentu terdapat sebuah pasukan yang bersama-sama menjayakan pembangunan inovasi ini. Projek ini dibangunkan oleh pasukan penyelidik daripada Universiti Malaysia Kelantan yang diketuai oleh saya, Ais Iskandar bin Kamarudin, bersama Siti Nurhana Ramli, Nur Adilah Yazid dan Nurul Ashikan Anwar sebagai ahli penyelidik. Projek ini turut dibimbing oleh Dr. Afidatul Syazwani binti Afandi selaku pensyarah mentor yang sentiasa memberikan panduan sepanjang proses penyelidikan dan pembangunan inovasi ini. Bagi memastikan projek ini dibangunkan dengan lebih menyeluruh, kami turut mendapatkan bimbingan daripada beberapa pakar dalam bidang berkaitan. Projek ini disokong oleh pakar dalam bidang manuskrip Melayu, teknologi animasi dan reka bentuk industri. Kerjasama ini memastikan kandungan syair kekal asli, pembangunan animasi memenuhi standard visual yang baik, manakala konsep diorama dibangunkan sebagai produk inovasi yang mempunyai nilai pendidikan dan juga komersial. Dengan gabungan kepakaran tersebut, lahirlah idea utama yang menjadi asas kepada pembangunan projek ini. Jadi, kita mulakan dengan pengenalan. Jadi, projek ini bermula daripada satu persoalan yang sangat penting. Bagaimanakah kita boleh memastikan karya agung Melayu terus dikenali oleh generasi muda dalam era digital? Oleh itu, kami memilih syair Siti Zubaidah Perang Cina, sebuah karya yang mengetengahkan nilai keberanian, kesetiaan dan juga kepimpinan seorang wanita. Fokus utama projek ini ialah metamorfosis identiti Siti Zubaidah, iaitu perubahan daripada seorang wanita solehah kepada seorang panglima perang yang menyamar demi menyelamatkan suami dan mempertahankan negara. Selain animasi AI, projek ini turut dikembangkan kepada modul diorama, permainan strategi dan figura koleksi sebagai produk keusahawanan kreatif. Bagi memastikan projek ini mempunyai hala tuju yang jelas, kami menetapkan beberapa objektif utama. Projek ini dibangunkan dengan 4 objektif utama, antaranya ialah mentransformasikan karya agung Melayu kepada kandungan digital berasaskan animasi AI, mengaplikasikan teknologi AI dalam pemeliharaan warisan, meningkatkan minat generasi muda terhadap kesusasteraan Melayu melalui pendekatan visual, serta membangunkan produk kreatif yang mempunyai nilai pendidikan dan potensi komersial. Bagi mencapai semua objektif ini, pembangunan projek dilaksanakan secara sistematik seperti yang ditunjukkan dalam carta alih berikut. Proses pembangunan projek bermula dengan kajian terhadap manuskrip asal sebelum diterjemahkan kepada pembangunan storyboard, penghasilan animasi AI, reka bentuk watak dan juga pembangunan modul diorama. Seterusnya, semua komponen ini digabungkan bagi menghasilkan inovasi yang lengkap serta mempunyai nilai keusahawanan. Asas kepada keseluruhan projek ini ialah jalan cerita daripada syair Siti Zubaidah Perang Cina. Baiklah, syair ini mengisahkan Sultan Zainal Abidin yang bertemu dan berkahwin dengan Siti Zubaidah, seorang wanita yang terkenal dengan kesolehan dan juga kepribadiannya. Namun, satu konflik besar tercetus apabila berlaku salah faham dengan pedagang dari China sehingga membawa kepada peperangan antara kedua-dua negara. Jadi, di dalam perang tersebut, Sultan Zainal Abidin berjaya ditawan oleh tentera Cina. Demi menyelamatkan suaminya, Siti Zubaidah sanggup meninggalkan segala-galanya dan menyamar sebagai seorang panglima perang bernama Sultan Muda Shah. Perubahan identiti inilah yang menjadi inspirasi utama dalam pembangunan animasi kami. Seterusnya, kita memasuki kepada storyboard. Jadi, berdasarkan jalan cerita tersebut, kami membangunkan storyboard bagi menyusun setiap babak animasi secara teratur. Storyboard ini memastikan setiap perubahan identiti, konflik dan perjalanan watak dapat dipersembahkan dengan jelas sebelum proses animasi dimulakan. Setelah storyboard lengkap, proses pembangunan animasi dijalankan menggunakan teknologi AI. Pendekatan ini membolehkan jalan cerita divisualisasikan dalam bentuk yang lebih sinematik
menarik dan juga mudah difahami oleh penonton. Tidak kira dari anak kecil hinggalah ke dewasa. Seterusnya, bagi memastikan identiti setiap watak kekal konsisten, proses pembangunan dimulakan daripada lakaran konsep, reka bentuk digital sehingga menghasilkan model akhir yang digunakan di dalam animasi. Pendekatan ini membantu menghidupkan watak-watak utama dalam bentuk visual yang lebih menarik. Selepas animasi dihasilkan, kami memperluaskan pengalaman pembelajaran melalui pembangunan modul diorama. Diorama ini memaparkan lokasi-lokasi penting dalam syair seperti istana, hutan, dan medan peperangan supaya pengguna dapat memahami jalan cerita ini secara lebih interaktif. Keunikan projek ini diteruskan melalui pembangunan konsep permainan strategi berasaskan puzzle dan catur. Setiap buah permainan mewakili watak utama dalam syair dan mempunyai fungsi yang berbeza. Pemain perlu merancang strategi serta mengikuti perkembangan jalan cerita bagi menyelesaikan setiap misi. Daripada konsep inilah lahirnya idea untuk membangunkan produk keusahawanan kreatif. Animasi yang dihasilkan bukan sekadar menjadi medium penceritaan, malah dikembangkan kepada modul diorama dan permainan strategi yang boleh digunakan sebagai bahan pembelajaran interaktif di sekolah, institusi pendidikan dan juga di muzium. Selain itu, watak-watak utama turut dibangunkan sebagai figura koleksi yang mempunyai potensi untuk dipasarkan sebagai produk warisan. Pendekatan ini membuktikan bahawa karya klasik Melayu juga mampu berkembang sebagai produk kreatif yang mempunyai nilai ekonomi. Seterusnya, bagi sasaran pengguna pula, projek ini disasarkan kepada pelajar-pelajar sekolah, pelajar institusi pengajian tinggi, guru institusi kebudayaan dan juga masyarakat umum sebagai medium pembelajaran warisan yang lebih menarik dan juga mudah diakses. Bagi melindungi hasil inovasi yang dibangunkan, projek ini kini berada dalam proses pendaftaran hak cipta sebagai langkah awal ke arah pembangunan dan pengkomersialan pada masa hadapan. Jadi, sepanjang proses pembangunan projek ini dijalankan, kami memanfaatkan teknologi seperti ChatGPT, Gemini, Canva dan juga Gamma AI bagi membantu proses penyelidikan, pembangunan kandungan, reka bentuk visual serta penghasilan animasi secara lebih efisien. Secara keseluruhannya, projek ini membuktikan bahawa warisan tidak perlu kekal sebagai bahan bacaan semata-mata. Dengan gabungan animasi AI, modul diorama dan produk keusahawanan kreatif, syair Siti Zubaidah Perang Cina berjaya ditransformasikan kepada pengalaman pembelajaran yang lebih interaktif, menarik dan juga relevan dengan generasi masa kini. Kami berharap inovasi ini dapat menjadi medium baharu dalam memelihara warisan kesusasteraan Melayu serta membuka lebih banyak peluang kepada pembangunan industri kreatif berasaskan budaya tempatan. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih.